Assalamualaikum, what's up guys. Hari ni aku nak share juga dengan korang lagi satu restoran Arab yang aku memang tahu rasa dia. Cuma dia ada perbezaan dekat nasi dia. Nanti aku cerita apa beza nasi dia. Tapi memang different, tak sama. So sajalah untuk yang mana peminat nasi Arab. So you boleh tengok lah aku punya nasi Arab yang itu hari dan hari ni. Lain-lain you boleh buat pilihan kalau you teringin makan nasi Arab, okay? So macam biasa guys, yang mana baru jumpa channel aku boleh tekan subscribe dulu supaya untuk bagi aku lagi semangat untuk aku buat video lagi untuk aku share dengan korang. You all nak tahu macam apa beza nasi Arab dekat sini dengan yang aku makan itu hari, best ke tak best? Tengok video ni sampai habis. Jom guys, kita tengok menu set dia apa yang ada. So kita ambil set yang 5 orang je, okay, Baik. tak habis kita bungkus. Kalau baru ni kita makan Chef Abdullah punya kan 10 orang. 10 ke 12 orang. Tapi yang ni special dia punya ham tu lain sikit kan. Ham lain sikit. Dia ada kelainan sikit. Betul? Sekejap lagi aku cerita apa kelainan dia. Kita orang dah biasa dah makan kat sini. Ya. Cuma nak share dengan korang. Tak tahulah bulan puasa ni memang rasa nak makan Arab pula 2-3 kali dah kan. Tapi bukan yang Arab lagi satu tu lah. Itu yang tu dah viral tahun lepas. Yang tu aku dah viralkan dia tahun lepas, dah cukup lah aku. Cukup. Bagi Chan orang lain pula. Betul. Allah. Apa ini? Okay, ini apa nama? Itu 199 punya set kan? 199. Buka puasa punya set. Terima kasih. Thank you. Sekejap. Kau rakam aku pegang je. Selamat berbuka guys. Akhirnya 7.27 dah buka. So yang ni is dia punya salad yang datang kat dalam set dia 100 berapa tadi ke? 199 ringgit yang mana makan 4 hingga 5 orang. Lepas tu dia bagi dia punya kuih-kuih Arab ni secara percuma masuk dalam dia punya paket sekali. Kita orang biasa makan dan aku tahu apa sedap dia, kelebihan dia lain. Sekejap lagi masa aku nak makan aku share dengan korang, okey? Sibuk busy Ya. Banyak minat. Busy Busy. Nak kena minat lagi. Kat mana ni guys, nasi yang dia bagi is 4 hingga 5 orang makan. Half mandi chicken, lepas tu half dia punya roast chicken. And then dia ada dia punya mandi lamb. And then dia ada dia punya barbecue chicken. Yang ni dah ada barbecue mix dia. And this one is dia punya shawarma. Kan? Shawarma. Chicken ni tak okey. Yang mana biasa tengok memang biasa tengok dari dia. Okey. So Ilin nak makan dengan kita ke? Tak nak? Makan nasi benda lah. Ya, saya. Ni nak review. Okey. So dia datang dengan pinggan, kita ambil nasi. Aku nak cerita dengan korang, nasi dia ada kelainan daripada yang video-video nasi Arab aku buat sebelum ni. Half chicken ni aku nak letak dulu atas pinggan. Sekejap lagi aku nak koyak dia nak bagi korang tengok baru aku share dengan dia orang. Fish tahu nama dia, chicken cube, barbecue lamb, and barbecue chicken. Barbecue chicken. And this is dia punya shawarma. Kan? Takkan you order set nasi kan? Dia datang, kalau you datang 4 orang, you ambil set ni you datang 4 orang atau 5 orang. Kalau 4 orang pun you boleh minta 5 punya air kan. So dia bagi you ais lemon tea ni 5 lah. So maksudnya the set of RM199, you dapat semua 5 dengan sup sekali. And dia punya Arab punya kuih ni dia bagi free guys. So yang ni dia work as dessert lah. Dapat you orang makan, you mungkin boleh makan ni. Dengan lagi satu dia bagi is dia punya appetizer lah, Arab punya salad. Yang sangat penting bila korang makan nasi Arab ni is this one guys. Dia punya sahawa. Sahawa dia bukan sahawi juga, okay. Dia Arab ni ada yang panggil sahawa, ada yang panggil sahawi, ada lagi satu nama tak ingat apa dia. Tapi kalau kita dah biasa ingat sahawa lah nama dia kan. So yang ni must be important sebab ini yang main peranan agak penting juga untuk rasa menyeluruh sekali lah bila orang makan dengan nasi dia. Dia punya ni dia punya apa barbecue dia.
So this is dia punya ayam. Mandy chicken semua memang agak lembut guys. Korang tengok aku kopek macam gini je. Nampak? Memang senang gila dia pecah. So ini aku letak sini balik, jadi mungkin orang lain boleh ambil. So this is kat atas pinggan aku kita ada ayam, kita ada dia punya lamb. Aku juga nak tunjuk kau tengok lamb dia. Alamak, lembut gila weh. Lamb. And then this is dia punya apa nama tadi? Lupalah, dia macam tak ingat tadi apa nama dia. But shish tahu something like that lah. And this is dia punya ayam lah. Dia macam bakar, dia marinate. Dan lepas tu dia bubur dia punya mix barbecue. This one is ayam and this one is lamb. Panjang lah dia letak, jadi kita makan ramai-ramai sebab dia set macam set talam. Jadi aku ambil sikit-sikit. And dia ada dia punya salsa and dia punya sahawa. Okay. Kelainan dia ada pada nasi dia sendiri guys. Lauk dia lauk lah, tapi nasi dia. So first kali aku nak rasa nasi dia, sebelum aku beritahu kau apa rasa nasi dia, aku nak rasa dulu nasi dia sama tak macam yang last time aku datang makan tadi. So ini nasi dia. Bismillahirrahmanirrahim. Tak disappointed langsung. Rasa tetap sama macam last aku datang. Keunikan dia Mandy Rice yang korang pergi makan dekat dia punya tempat ni, Delicious Shawarma ni, dengan tempat lain, beza dia, nasi dia rasa sangat very dia punya smoky feeling tu, asap dia tu sangat kuat. Aku boleh bet dengan korang pergi makan mana-mana kedai Arab, masakan Arab, korang tak akan jumpa, dan aku sendiri pun tak pernah jumpa nasi yang dia punya smoke ni, dia punya rasa asap ni sangat kuat. Memang dia, bila asap dia kuat ni, dia jadi total different punya feeling bila you all makan. Nombor 2, bila you all datang makan nasi Arab, paling important is dia punya sahawi. Sahawa pun boleh, sahawi pun boleh kan. So aku tuang sini sikit. Dan aku nak bubur dia punya Mandy chicken yang lembut ni. So kali ni kita buat suapan yang penuh lah dengan dia punya kondimen-kondimen. Aku rasa untuk you all datang bawa family makan 4 hingga 5 orang, harga 199 ni, aku rasa dia tak mahal untuk nasi Arab. Depend juga kalau nasi Arab yang kedai-kedai cincai-cincai, ataupun macam sini dia macam restoran yang cantik-cantik sikit. Bagi aku tak mahal. Okay guys, tak banyak benda yang kita nak cerita pasal nasi Arab ni, sebab kebanyakannya semua sama. Kondimen sama, lauk semua sama. Aku kali ni aku tak cerita orang dia punya lauk, sebab nasi lauk dia punya lauk macam dia punya Mandy chicken, dia punya Mandy lamb kat atas ni semua memang perfect. Semua orang yang mana dah biasa makan ataupun dah biasa tengok video aku, memang you all dah tahu memang dia punya yang lauk-lauk atas ni sedap. Cuma yang aku impress ni dia punya nasi. Memang dulu kalau yang zaman dulu video aku yang lama tu, nasi dia pun sedap, tapi yang ni dia memang dia punya improve recipe. Memang rasa nasi dia lain. So ever since daripada lepas dia tukar ni, aku baru makan sekali. This is my second time. And I'm very excited nak cerita dekat kau, nak share dengan dia. Aku tak tahu macam mana, I don't know how to put it in words. Tapi nak bagi tahu memang nasi dia perfect lah guys. Dia punya smoky feeling tu buat memang the next level punya rasa nasi. You all should try. Yang mana you all sangsi dengan cakap aku mungkin tak berapa percaya macam mana lah dia punya sedap ni. Biasa orang buat review ni semua sedap ke. I think you cut the crap, you datang and try. And then you datang, kalau you dah cuba, you komen balik dekat komen I just want you to know apa you all rasa dan pandangan you all pada nasi ni. Ok lah guys, so macam biasa yang mana baru jumpa channel aku, boleh tekan subscribe dulu, tekan sekali butang lonceng tu supaya you all dapat lagi mana-mana notification aku makan. Thank you everyone yang mana dah tengok video ni daripada start sampai habis. Kita jumpa in the next video. Bye bye.